Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, apa-apa pun, apa khabar semua sahabat-sahabat? Di manapun anda berada, semoga sahabat-sahabat semua sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Seperti mana sahabat-sahabat nampak, ini adalah buah terung ataupun eggplant dalam bahasa Inggeris. Hari ini kita masak bukan masak sos, bukan masak tumis, kita masak seperti masak si koncok. Jadi saya bagi nama eggplant chop. Mula-mula kita kupas dulu dia punya kulit ni, kita kupas macam ni. Tapi pastikan pisau sahabat-sahabat semua tajam. Jadi ini memang sedap. Macam kita makan chicken chop tu, tapi ini eggplant chop. Tonton video ni pelan-pelan sampai habis supaya sahabat-sahabat semua faham cara buat dan bahan-bahan dia. Okey. Dan sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bantu saya, paling tidak pun bantu saya satu like. Supaya kita punya engagement dia naik. Jadi minta bantu kalau sahabat-sahabat tak ada masa nak komen, sudi-sudilah bantu saya ataupun bagi saya like. Okey. Bila kita dah kupas dia punya kulit, kita potong dia macam ni. Jangan sampai ujung tau, sampai tengah-tengah aje. Lepas tu, tadi kita dah potong macam ni, kemudian kita balikkan dia, potong dia macam ni. Okey, macam ni lah keadaan dia bila kita dah potong. Lepas tu, kita rendam dekat air supaya kita punya terung dia tak jadi hitam. Jadi ini dia terung kita. Hari ini Ras masak 4 batang terung. 4 batang buah terung kita masak. Okey sahabat-sahabat semua. Seterusnya kita masak air sebanyak ini, lebih kurang 2 liter air untuk kita rebuskan kita punya terung tu tadi. Okey. Di sini kita ada ini serbuk lada hitam 1 sudut teh. Ini daun salam 3 lembar. Lepas tu serbuk bukan serbuk lah, ini daun parsley kering 1 sudut teh. Lebih pun tak apa. Kemudian kita ada ini serbuk bawang putih. Serbuk bawang putih. Jadi bahan-bahan ni semua kita masukkan. Lepas tu kita ada cuka makan 3 sudu makan. Kemudian kita bubur garam secukupnya, secukup rasa. Kita godak dia, kita bagi rata, kita bagi kacau untuk ratakan atau sebati bahan-bahan ni semua. Kemudian kita masukkan kita punya terung.
Kita masak terung ni sampai dia lembut dan empuk, jangan sampai dia lembik sangat. Agak-agak dah masak, kita boleh angkat. Okey sahabat-sahabat semua, sementara kita nak tunggu kita punya terung masak, kita siapkan dia punya bahan yang lain. Okey, yang pertama kita ada serbuk roti. Jadi kalau tak ada serbuk roti yang warna putih, yang warna biasa, yang warna oranye tu pun boleh. Jadi ini serbuk roti. Ini serbuk roti ni agak-agak lah berapa banyak terung sahabat-sahabat masak. So kita kena agak-agak. Lepas tu kita campurkan dia dengan tepung jagung sebanyak 4 sudu ataupun 3 sudu makan. Yang ini 3 sudu makan. Lepas tu kita campurkan dengan serbuk cili. Lepas tu daun parsley kering 1 sudu teh. Kemudian kita gaul. Kita gaul dia sampai sebati lah. Jadi ini kita tak bubur garam lah. Sebab apa? Tadi masa kita rebus tu, kita dah bubur garam. Jadi ini tak perlu letak garam. Jadi mana yang sahabat-sahabat dah bosan makan ayam, ikan, daging, ataupun terung, nasi masak sos je, masak tumis, masak sambal kan. So bolehlah cuba resipi ini. InsyaAllah pasti akan ketagih. So dia punya warna dah bertukar ke pirang-pirangan pula. Macam warna pink disebabkan dia punya serbuk cili tadi tu. Okey sahabat-sahabat, ini dia terung kita yang dah siap direbus tadi. Dan kita lap dia ataupun keringkan dia dengan mengguna tisu dapur. Kita tekan-tekan je macam ni. Itu dia. Dan yang ini adalah telur yang kita dah kacau tadi. Di mana dalam telur ini 4 biji telur, lepas tu 1 ketul cube ataupun stok Maggi ayam, lepas tu 2 paket kecil ataupun bersamaan dengan 3 sudu makan mayonis, lepas tu daun parsley 1 sudu teh. Itu sahaja. Tadi saya dah tunjuk. Tapi dia punya bahan-bahan dia, bahan-bahan dia pula. Dia punya suara
terlupa tekan. Okey. Jadi bila kita dah campur semua, kita kacau ataupun godak dia sampai sebati. Okey, sahabat-sahabat. Mula-mula apa yang kita perlu buat, kita ambil terung ni, lepas tu kita lumur dia dengan serbuk roti dan bahan-bahan yang kita dah siapkan tadi. Bila kita dah lumur dia dengan serbuk roti ni, kita celup dia dekat telur tadi. Lepas tu kita goreng. Itu dia. Kalau sahabat-sahabat nampak, kita goreng dia macam ni. Kita goreng satu persatu dan kita biarkan dia sampai dia garing. Macam ni warna dia. Dia garing. Okey, dah masak. Macam ni. Lepas tu ada dua lagi. Kita celup dia dalam telur tadi. Lepas tu kita terus masukkan. Kalau ada lebihan tu, jangan buang. Masuk dia. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Kita punya terung bila digoreng. Kalau sahabat-sahabat, kalau saya tak bagi tahu ini apa, tentu sahabat-sahabat ingat ini adalah ayam goreng. Betul tak? Sebab itu apa saya panggil dia eggplant chop. Terung chop. Jadi ini dia kejadian dia bila kita dah goreng. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. InsyaAllah pasti akan tak gagal dan sedap. Dijamin sedap. Jadi setakat sini saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sahabat-sahabat sabar menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bantu saya mendapatkan 1 like setiap seorang. Dan jangan lupa like, subscribe dan share pada sahabat-sahabat semua supaya sama-sama dapat
inspirasi dan manfaat daripada video ini, insya-Allah. Okey. Sekarang kita nak review dulu. Ini kita dah siapkan pinggan. Lepas tu kita dah siapkan dia punya sos. Ini sos Thai dengan sos chili sauce. Chili sauce dengan sos Thai. So kita ambil, kita potong. Kalau sahabat-sahabat tengok lembut je. Perasap lagi. Ini dia. Tekstur dia memang cantik. Lepas tu kita cuba dulu dengan chili sauce. Bismillah. Alamak. Dia punya rasa, mau cakap pun susah. Dia punya rasa memang terbaik, sedap. Dan iyalah, ini kan terung, jadi dia lembut lah. Tekstur dia pun sedap. Jadi dia punya rasa, dia tak ada macam ada yang dominan, tak ada. Semua sama. Dia punya sukatan yang ras bagi tadi itu semua sama. Jadi dia punya rasa cukup. Sekarang kita cuba pula yang Thai, sos Thai. Dua-dua sedap. Dua-dua cecah dengan sos ni sedap. Tapi untuk ras lagi sedap dengan sos Thai ni. Okeylah, setakat ini saja kita punya video. Terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Pak Lebay naik basikal. Bye-bye. Assalamualaikum.